lagi ke? Tak payah, tak apa. Oh, ni dah record ni punya. Ni nak tekan dalil dia. Keluarkan dalil dia. Faham tak? Maksudnya kalau buat lagi kemas tu lah buat satu kotak, lepas tu buat Tak yang payah kotak sangat macam ni jawab. Buat je macam biasa. Kotak tu awak buat apa kotak? saya buat macam tu susah. Tak Tak. ada. Kalau kau Penulisan- tengok penulisan ilmiah, dia orang state terus kan Ustazah? Ya. Tapi dia dekat tengah. Lemak mana lagi? Macam tu. Oh. Tapi ini pun tak ada pun tak apa pun tak apa golongan ni. Terus dia ayat Quran. Lepas tu awak pecahkan. Lepas tu oleh itu sebagai guru. Okey, selalunya lepas ayat Quran dia mesti ada huraian tentang ayat Quran tu. Okay. Ayat ini menegaskan bahawa bla bla semua. Tu dalam satu perenggan yang barulah nampak tak ni. Kat bawah ni Nampak. cerita kepada ayat Quran ni. Macam tu. Okey. Kedua, persekitaran sekolah ni okey. Ni bila masa pula ada nama pasukan pemantau rakan sebaya? Memang sekolah awak nama dia ni ke? Saya jangan judge. Yang warna baju warna purple tu kan? Ni. Oh. Pemimpin rakan sebaya. Bimbing. Siapa buat ni? Jangan judge. Terus sekolah awak guna nama ni ke? Sarawak lain kot. Saya silap. Saya tak cakap. Pembimbing. rakan sebaya. Pembimbing. Saya masa baca kan, saya tanya kat Google. Macam tak jumpa pula. Sedar kami tulis ikut sesedar bunyi. Saya mungkin kat Sabah. Saya tahu guru awak ada orang Sabah. Mungkin kat Sabah. Tapi saya dulu belajar kat Sabah. Saya pun kenal PRS sebelum ni. PRS. Pembimbing. Tak gurau je. Tak apa Ustazah. Okey. Okey ni okey. Okey, program ni. Program apa ini? Pembentukan kot sebenarnya. Pembentukan. Arif. Bagi berlaku pula tindakan hukuman apabila digabungkan dengan program. Betul. Ada cuba teka saja. Ada cuba teka. Okay, teka Ustazah. Tadi saja dia bawa bincang. Sama. Saya rasa macam mungkin kat Sabah nama ni sebagai kebetulan. Yang ni dia kalau saya tak tahu, saya tahu siapa saya semenanjung. Bagi pembetulan akidah. Tahu pun. Oi, main semuanya. Aduh. Unik lah Sarawak ni. Siapa yang Sarawak? Saya. Awak Sarawak Dia Sabah. Awak Sarawak mana? Tapi punya awak Sabah juga banyak. Sama. Yelah dah terinfluence. Ni apa ni? Dasar sekolah pemantauan dan dasar sekolah. Oh boleh, tapi kan sebenarnya kan better awak pecahkan cadangan ni. Saya nampak better awak pecahkan kepada individu. Oh, ikut tu. Pihak. Kumpulan-kumpulan. Contoh pihak pecah pada pihak. Awak baca apa tu awak? Saya tengok Izzah punya. Layan. Kalau apa ni saya datang. Pecah kepada peranan lah. Contoh ada guru, lepas tu ada pihak sekolah, ada apa lagi? Masyarakat. Ibu bapa masyarakat. masyarakat. Ibu bapa masyarakat. Macam tu. Okey? Sudah laju sangat kan. Kita dah stop budak-budak tu. Okey. Ni. Yang ini sebenarnya jadi pendahuluan. Ataupun dia jadi pendahuluan kepada bila awak cakap tentang guru. So ini adalah pendahuluannya. Oh, okay. Pendahuluan untuk saya ke macam mana? Pendahuluan Bukan. Pendahuluan untuk cadangan. Kan saya dah awak pecah pada guru pihak sekolah tadi kan. So untuk guru ni pendahuluan awak cerita tentang ni. Amalkan depan lah. Yang ini M, dulu 5M. baru awak cakap tentang cadangan. Apa yang Oh, guru okay, boleh faham. buat. Kita selesaikan Bawa masa ke dulu. depan. Ha. Okay. Okay. Sama bawa pada pendahuluan. Bukan pendahuluan awak pendahuluan. Pendahuluan saya. Pendahuluan cadangan. Habis. Okay, nilai sama? Nilai. Nina